Okay, Assalamualaikum. Hari ni aku nak share dekat hampa cara untuk guna mikrofon untuk yang tak tahu. Sebab banyak mereka kata, boleh ke pakai mikrofon letak kat topi, letak kat tudung, letak kat hidung? Sebenarnya benda tu bukan salah. Boleh je nak buat macam mereka tu. Mungkin mereka lebih selesa macam tu. Tapi ada yang tanya tu, adakah yang mereka buat tu untuk dapatkan audio yang lebih jelas? Okay, sebenarnya tak perlu pun nak letak dekat dengan mulut dan sebagainya. Cara yang paling cantik sebenarnya adalah letak je dekat parah dada. Di parah dada ni, gap dia macam ni. So, hampa akan dapat audio yang cantik dan mikrofon tu pun tak nampak. Jadi, hampa tak perlu tunjuk pun dekat orang yang tengok video hampa tu, ni dia, mikrofon aku brand sekian. Jadi, untuk orang yang baru nak beli mikrofon, ni adalah mikrofon daripada Armgrass. Harga dia paling murah dekat market. Hampa boleh tengok beg kuning kat bawah. Dan yang best pasal mikrofon ni, dia ada noise cancellation. Contohlah, kita ada bunyi kipas ni. Okay, kemudian aku buka noise. Ni bunyi white noise. Okay, macam ni. So, sekarang ada bunyi noise dekat belakang tu. Kita nak buka noise cancellation dia. So, bila kita tekan je bunyi noise cancellation ni, 1, 2, 3, bunyi noise tu terus akan hilang secara automatik. Sebab dia akan capture bunyi suara kita bercakap ni dengan bunyi noise tu. Jadi, hampa kena teruskan bercakap lah. So, bila hampa berhenti, dia akan bunyi macam kedap udara tu. Tu adalah automatik. Tak perlu nak risau. So, waktu editing, tak perlu lagi nak edit audio. So, guys, boleh tengok beg kuning kat bawah. Sampai situ saja hari ni. Ciao.